Balik lagi ke vlog. Vlog apa nama vlog? Kalau sebelum ni kita dah jumpa orang Kedah, kawan kita yang daripada Kedah. Sekarang kita nak jumpa kawan kita yang daripada Terengganu pula. Terengganu. Dia kerja oil and gas. Tapi bukan onshore, dia offshore. Tu, aku tak tahu. Offshore ke onshore yang atas laut? Offshore. Dia onshore, bukan offshore. So, sekarang kita orang dah kat hotel. Tengah tunggu dia sampai je. Dia sekarang dekat Pahang. Masih lagi kat Pahang. Kita orang akan ambil dia dekat TBS. Tapi kita datang sini pun lapar. Kita cek makan dulu. Kita orang dah check in hotel. So, sekarang kita nak pergi makan pula. Sebelum ni kita dah huha-huha dengan kawan kita yang daripada Kedah. Sekarang kita nak huha-huha dengan kawan kita yang daripada Terengganu pula. Nama dia Izzat. Kita panggil dia Zati. Kenapa panggil dia Zati? Sebab first kita orang jumpa dalam game, dia letak nama dia Zati Cute. Kenapa dia letak nama Zati Cute? Asalnya dia sebab dia bosan lah. Dia saja pakai nama perempuan. Saja nak kenakan orang. Nak prank orang. Online kan? Online ni kita boleh prank-prank kan? Tukar jantina. Tapi dia nak tukar balik ke nama asalnya. Tapi ada game tu, kalau nak tukar balik nama, kena tunggu 3 bulan. Kena terperangkap dengan nama tu. Kita orang pula nampak dia, berbual dengan dia, mesti panggil nama dia yang tertera kan, Zati. So dia dah tukar nama online dia Izzat Dud. Daripada Zati Cute jadi Izzat Dud. Tapi kita orang masih dah terbiasa panggil dia Zati. Jadi pengajarannya jangan tukar nama pelik-pelik. So inilah Zati. Masuk aku Izzat. Jadi tampaknya kita kena share dengan kawan kita. Jap, siapa? Oi. Apa? Anaconda. Macam komunis. Ini kenalkan, inilah Encik Zati. Nama Zati. Atau nama sebenarnya Izzat. Tadi kita orang cakap kat kamera. Kenapa kita orang panggil kau Zati? Mungkin sebab kau letak nama Zati Q. Tapi biasanya kalau nak tahu kebenaran, dia kena dengar dua-dua belah pihak. So bila kau cerita kat kamera, apa hal kau letak nama Zati lah? Jadi gini, satu, aku main biar cek, aku tak tahu nak buat apa. Asyik pergi ke server Black Cat. Server Black Cat. Diorang tak tahu server Black Cat tu apa. Oh, server... Kau cerita benda yang bagi diorang faham je. VR chat tu apa? tu permainan. Dan ada tempat orang putih, orang English, Mak Saleh apa, duduk situ. Dan saya tak tahu di mana tempat orang Melayu ada. Jadi satu lagi karakter dalam tu kurang lelaki. Dia kurang karakter lelaki. Jadi bila lelaki pakai karakter perempuan jadi pelik pula dengan nama Izzat lah. Jadi saya terubah nama sebab nak mengikut karakteristik sesuai dengan nama lah. Sesuai nama lah. Karakter perempuan, nama perempuan. Itu. Kau memang suka pakai karakter perempuan ke dalam game? Tak. Sebab tak jumpa karakter lelaki lah. Oh, I see. Dan saya mencari karakter yang memiliki ability, kuasa-kuasa. Sebab main banyak main kuasa je lah. Efek-efek. Okay. Jadi saya ubahlah nama saya daripada Zati Q. Dan pada masa tu juga saya kenal tempat orang Melayu ada orang Melayu ni duduk kat tempat orang putih tu duduk, Mak Saleh tu duduk. Dia pun bawa lah kat tempat server Melayu. Di situlah saya jumpa Mr. K. Bojai. Begitulah kisah dia. Dan kita orang pun berkawan sampailah hari ni. Kawan.
Pernah datang sini? Penat kat nak berdiri lama dia. Aku tak duduk pun. Apa tak? Oh, Aku tak duduk. ingatkan penat berdiri dalam bas. Diri nampak. Ready? Soal pemakaian memang kena pakai renang kawasan pendek je. Kawasan pendek biasa. Kalau mandi swimming pool pakai seluar pendek je. Jeans. Je. Seluar apa boleh? Boleh. I thought jeans. Okay, itu saya. Terima kasih. Terima kasih. Spider. Tak cantik. Wah, semua nak ambil gambar sunset. Sunset. Setelah 30 minit kita meredahi hujan, akhirnya sampai juga di hotel. So malam ni tak ada ujian nenek. Malam ni kita tak ada apa-apa. Mungkin chill dalam bilik je, jalan-jalan dalam hotel. Esok baru kita ada buat aktiviti. Lepas breakfast kita pergi mandi swimming pool. Plannya lah, tapi tak tahulah esoknya macam mana. Tengoklah macam mana. Mungkin sarapan, mungkin kita akan jumpa Melet yang hari tu. Kita akan jumpa orang Kedah hari tu. Dan orang satu lagi Surat. Meanwhile, Malam ni tak ada ujian nenek. Malam ni tak ada apa-apa. Mungkin chill dalam bilik je, jalan-jalan dalam hotel. Kita ada gerak pasar ada sebab Zati dia tak ada kasut lah. Kita orang lalang depan ni ada pasar. Banyak pula jual kasut. Jadi kita orang beli lah kat sini. Boleh tahan lah, menarik. Tengok kasut lagi. Kasut safety yang dia dah beli. kasut kerja tu. Kamen Rider. Asakura. Omelette apa? Apa omelette? Hamlet. SEMLET. Jadi aku tahu sebutannya, tapi apa benda tu? Makanan. Makanan apa? Dia ala-ala macam roti john tapi lain sikit daripada. Ada roti, ada telur, ada daging. Ada roti, ada telur, ada daging. Macam sandwich lah. Macam sandwich. Pakai roti Perancis. Dia macam roti john tu kan dia panjang. Ini pendek. Korang aku nak tahu dia panjang macam mana ke, dia petak ke? Dia Google lah. Tu helmet. Helmet. Aku rasa roti john basically ni Hamlet. Aku rasa macam tipikal roti john lah. Mungkin Gini. Saya. ada sayur. Telur. Ada bawang. Habis dia telur, daging. Telur, daging. Ada bawang. Sayur. Macam ni suasana KL ni. Rasa macam kau shock lah. Wah, kejutan nak. Apa benda ni? Tak boleh lagi aku selagi tak naik gunung berkembar pula dah. Gunung berkembar. Benda ni menara berkembar. Okay, sekarang ni kita ada di rooftop guys. Pemandangan yang lawa. Pemandangan yang sungguh indah dipandang. Berapa kali pergi datang KL je ni? Sebab KL pun dengan Terengganu ada satu budaya sangat berbeza kan. Bila kata dua kali ataupun 2 kali. tu pun tak pernah jalan lagi. Tapi ni first time lah kau jalan lah. Ya, ni first time saya berjalan di kawasan KL. Kau datang ke sini macam terkejut tak? Banyak jam. Kau dah spare sini sebab kau pernah tengok kan betapa jam. Ya. Sebelum ni kau naik apa datang ke sini?
Oh, sebelum ni naik kereta. Kereta metro lah. Naik bus 7 jam lah. Tak silap pagi, tolak pagi. Sampai tu dekat malam, dekat pukul 8 malam macam tu. Pagi malam Tolak pagi. Gila. Dalam Terseksa gila. pukul 9 pagi macam tu. Memang terseksa kan. Kau pernah sampai hotel yang macam ni tak? Ni ada rooftop je ni. Tiba ada kolam. Tak ada tak. Yang tu tak ada. Belang tu bawah tu ada. Belang tu dekat atas ada. Jadi ni first time aku masuk hotel yang bersifat 3 bintang. 3 bintang ya? Hai, saya orang kedua yang di-interview. Okay, tadi ada benda kelakar bagi aku lah. Time korang masuk hotel dan korang tak tahu ada air panas dan air sejuk. Aku pun tak tahu. Aku expect tahu. Cuma aku tak tahu penggunaan macam mana. Dia... Oh, sekejap. Kau memang first time masuk hotel? Ya, yeah, ni first time. Hotel sebelum ni, even hotel Oyo yang murah-murah tu pun Aku tak tahu pun Oyo tu apa masalahnya. Bila aku cakap hotel Oyo apa benda? Oh, hotel franchise. Konteks dia, waktu kita orang mandi tu, waktu mandi tu macam mula air sejuk. Lepas tu tiba air shower. Makin panas aku nak mandi pun rasa tak selesa ke. Lepas tu buka tutup. Panas. Aku tahu benda tu boleh sejuk. Tapi asal macam ada satu je. Biasanya ada mesin kan. Mesin dua besar. Oh, maksud kau shower yang aku expect water heater yang biasa kat dinding biasa tu? Aku pandangan macam tu. Ni macam direct shower dan apa pilih air. Aku buka. Tengok panas. Ada lah aku mandi. Aku dah habis sabun lah. Cuma tak mandi. Tak senikmat. Tak mandi nikmat lah. Just mandi bersihkan badan basic. Kalau Izzat tadi nak ambil air semayang, air dah panas. Lepas tu dia ingatkan air tu macam kat rumah kan. Kalau air tu tengah panas sebab pipe kat luar terkena cahaya matahari, haba panas kan. So dia tunggu sejuk. Tapi tak sejuk-sejuk air tu. So dia pelik. Dia tunggu tak sejuk-sejuk. Rupanya dia buka pilih air yang panas. So bagi aku kelakar benda tu. Aku pun tak tahu sistemnya. Sebab dia kalau kau nak tahu dia cara bukanya. Kalau buka dari kanan panas. Kalau buka pusing, buka dari kiri sejuk. Aku baru perasan dia punya sistemnya. 12 o'clock midnight. Tomorrow for sure. Kita akan mandi. Mandi. Tengok, kau ada orang tak? Kalau ada orang, tak ada rekam. So kita baru je habis mandi main air. 2 hours later. Sekarang kita dah habis mandi, so kita nak pergi pasar seni pula. So sebelum kita pergi pasar seni, kita check out dulu lah. Check out dulu dah. Kita tengok pakaian Ustaz seorang. Sangat sangat simple. Ni pula. Ui, dah KL. Kau ni komunis. Kan ada aku stalker. Ni mengaku dia. 2 very boring minutes later. Hello, Assalamualaikum. Saya orang baru. Izzat nak pergi jalan-jalan mana? Boleh, kita nak pergi baca buku. Semua benda kau nak.
This is Zura. Kita nak pergi makan mi tarik pasar sini. Tunggu location line aku slow. Okay. Okay, Zat. Aku record kau pula. Kau okay? Duduk okay? Okay. Tengok Cok. Dia dah kutik mata tadi. So much later that the old never. Kita baru je habis main bowling. Ya, untuk kali ini kita akan pergi ke karaoke. Tapi tengok apa yang jadi. Wah, kita baru saja pergi berkaraoke. Tak kembali berjalan-jalan, karaoke semua benda. Jadi, kami makan sate. Yes, kita tengah makan sate sekarang. Semua pakai barai sebab sekarang dah pukul 10 lebih, dah dekat pukul 11. So Zurak pun dah tak ada, Zurak balik. Kita terpisah dekat stesen LRT tadi. So sekarang kita tengah makan sate. It's look like macam sate punya, Indonesian punya sate. Kuah dia rasa macam rendang sikit. It call sate Padang. Okay, dia macam kuah dia bukan kuah kacang macam kat Malaysia kita kuah kacang kan. Tapi ni sate Padang ni dia from Indonesia, dia macam rasa kuah dia rasa macam rendang ayam. Dia lain sikit. Tapi sate dia pun sama je rasa dia dengan nasi impit overall. Ya, daging is daging. Okay lah, sedap. And then untuk closing kali ni, we having a lot of fun. First of all, kita pergi tadi kita pergi pasar seni. Kita ada pergi ambil chop. Ada banyak aksesori dekat pasar sini. And then kita pergi dekat Berjaya Times Square. Kita makan dulu dekat pasar seni. Itu mi tarik. Halal lah, jangan risau. So mi tarik tu sebab kebanyakan mi tarik tu orang kata Cina, tapi actually mi tarik tu Muslim lah. Boleh halal makan, tak ada masalah. Sedap. Saya sweet selalu makan situ. Yang lain pun cakap okay overall. And then after that kita pergi ke Berjaya Times Square. Kat Berjaya Times Square kita main bowling. Kita ada pergi shopping sikit. Dan kita pergi karaoke juga. And then after that itu je lah. And then kita patah balik ke KL sebab kereta kita orang dekat hotel kita park tadi. Dan ya, makan-makan lepak-lepak. Dan after that kita balik ke haluan masing-masing lah. Diorang nak balik Johor, Kit nak balik ke Sungai Buloh, dan saya nak balik ke belah-belah Kedah. Ni lepas tu dia naik Terengganu. Okay guys, itu saja. Jangan lupa untuk like, subscribe kalau korang suka. So yeah, that's all. Bye bye. See you guys later.